Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malay Table. Seperti biasa sahabat, sekali lagi saya akan bawakan terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat yang terus memberikan sokongan dan dokongan kepada channel Malay Table ni. Walaupun saya sekarang ni penuh dengan sesi-sesi jualan saya, tapi masih diberi sokongan dan ramai yang terus menghubungi saya lah. Saya ucapkan terima kasih lah atas sokongan dan dokongan sahabat-sahabat semua dalam channel Malay Table. Okey, untuk sesi kali ini adalah seperti biasa juga sahabat, adalah sesi-sesi jualan saya. Seperti yang sebelum ni, saya punya konten ataupun video sebelum ni adalah sesi jualan untuk duit Malaya tahun 1941 ataupun Bokok, itu Board of Commissioners of Currency, Bokok lah, lebih dikenali sebagai Bokok lah, kita panggil Bokok saja, untuk tahun 1941 hingga 1942 untuk Malaya punya siri. Jadi untuk duit ni saya akan bawakan pada kali ini adalah duit di mesin Malaya Bokok 1941. Di hadapan masih lagi sama seperti duit 1 sen yang sebelum ni saya utarakan, dengan hadapan muka King George yang keempat. Okey sahabat, di bahagian belakang masih lagi plain macam juga duit 1 sen yang sebelum ni. Dan duit ni saya nak jual dengan nilai harga RM RM48, siap pun sahabat semua. Okey, bagi sahabat-sahabat yang ingin memiliki duit ni, bolehlah berhubung dengan saya melalui email yang saya letakkan di description. Jadi nilai duit ni adalah RM 48 tadi, RM48 siap pun saya bagi. Jadi boleh berhubung dengan saya. Itu saja sahabat untuk kali ini. Semoga bersua di next video. Siapa yang berkenaan yang ingin memiliki duit ni boleh berhubung dengan saya. Sekian dahulu untuk kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat berpuasa.